الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin Hajah boleh kenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Rohina binti Hamid, minat di Putrajaya. Masya Allah. Adakah ini kali pertama Hajah sertai program khas Ramadan ini? Ya, ini kali pertama. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini kali pertama Hajah mengisi Ramadan kali ini dalam program khas Ramadan. Pastinya Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ni. Mungkin Hajah boleh ceritakan, boleh kongsikan perasaan Hajah dapat sertai program ini. Ya. Alhamdulillah, ya Allah. Program tahun ini, ya Allah, yang Allah gerakkan hati untuk join program ni. Selama ni memang pernah menghadiri tadarus di tiap-tiap tahun di surau ataupun di masjid. Tapi program yang hadiri sekali ni memang lain sikit sebab kita membaca dari ayat pertama sampai hujung. Dan di samping tu Syekh pula bagi tazkirah yang memang selama ni memang tak pernah ada hadiri yang program macam ni lah. Rasa macam bertuah sangat Allah pilih untuk tahun ni. InsyaAllah kalau ada rezeki tahun depan pun nak hadiri sekali lagi. Masya Allah. Jadi Hajah rasa daripada hati Hajah sendiri, adakah program ini memberi kesan dalam diri, dalam hati Hajah? Ya Allah, memang betul-betul memberi kesan. Sebab kita macam mana nak cakap dengan tazkirah lagi Syekh tu, dengan bacaan dari dia tu memang menusuk. Walaupun kadang-kadang memang kita tak faham makna kan, tapi Alhamdulillah Quran tu kita bawa. Yang macam tak pandai ni, kita ada makna lah, bawa yang ada makna kan. Jadi bila Syekh baca sesuatu tu, kita menghayati betul-betul semua isi-isi dalam Quran tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Hajah, banyak tausiah Syekh ni. Banyak pesanan Syekh. Ada tak yang bila dengar dia, Allah, rasa macam first time dengar, padahal tahu dah. Mungkin dia betul-betul memberi kesan dalam hati. Mungkin kita boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita di luar sana. Itulah macam kadang-kadang banyak doa-doa dalam Al-Quran tu kan. Memang kita menghafal benda-benda tu dari dulu. Tapi kita tak menghayati bila dapat Syekh, bila dia hurai satu-satu doa ni. Lagi satu kita dapat tiap-tiap hari kan, dapat satu naskah yang ada doa tu kan, dengan dia punya hari ni kita buat apa kan. Benda tu memang kita buat pun, sedekah ke apa kan, tapi macam tu je, rasa macam tak ada apa-apa lah. Tahun depan kita sedekah lagi macam tu kan, kita solat membantu semua tu tak apalah, memang ada tu kan. Tapi doa-doa tu bila kita dapat hari tu, ya Allah, rasa macam habis ni nak frame kan. Dah niat dah nak frame kan untuk ini first time dapat macam tu kan. Doa-doa tu bukannya tak pernah baca, tapi tak menghayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Moga-moga Allah terus memilih kita menjadi ahli Quran. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Kalam Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Mafhumnya, siapa nak tengok dia cinta Allah dan Rasul, kita tengok hubungan dia dengan Al-Quran. Kalau dia cinta Al-Quran, maka dia mencintai Allah dan Rasul. Subhanallah. Jadi Hajah rasa adakah program ni istimewa? Mungkin Hajah boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat di luar yang belum lagi pernah merasai kelazatan dan kemanisan program khas Ramadan ni. Apa istimewa program bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i ini? Ya, memang sangat istimewa sebab saya ada kira last minute tu ada tanya Ustazah tak boleh masuk tak, saya nak ajak kawan saya yang dia bukan biasa datang ke Nasrul Quran tapi kawan mengaji online. Lepas tu okey, dia kata nanti nak jumpa dia. Dia rasa macam mana sebab selama ni tadarus dengan dia pun macam biasa je kan. Tak ada apa-apa. Rasa memang elok dia akan datang. Saya pun akan jemput kawan-kawan yang lain yang selama ni duduk di Putrajaya ni ramai kan. Boleh kita datang sini tak jauh sangat kan.
kena datang dengar dulu kan, rasa dulu macam mana. Kalau sendiri terasa, mesti tahun depan pun akan datang lagi rasanya kan. Itulah memang Allah bukakan hati untuk join tahun ni. InsyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, moga Allah terus memilih kita menjadi ahli Quran. Akhir kalam, apa harapan Hajah insya-Allah? Harapan tu bila habis 30 juzuk ni rasa biarlah ada sesuatu, bukan sekadar bulan Ramadan ni aja kan. Kalau boleh nak panjangkan lagi, walaupun macam saya bukannya siapa-siapa, tapi insya-Allah benda ni akan kita didik dulu anak-anak kan, sebelum dengan kawan tu boleh insya-Allah. Sebab selalu orang kalau anak-anak ni kadang dah masing-masing dah bekerja, kahwin semua kan, jadi dia lain. Dulu kalau masa dia orang kecil-kecil memang dengan kita kan. Jadi rasanya penghayatan tu kita dapat, macam saya dapat tahun ni, insya-Allah saya akan gunakan sikit yang mana ada ilmu tu untuk anak-anak dululah, dengan adik-beradik dulu kan. Itulah insya-Allah. Masya Allah, insya Allah ni tahun pertama Hajah dan tahun-tahun seterusnya insya Allah moga-moga Allah izinkan kita berjumpa dengan Ramadan akan datang. Dan sementara masih dalam bulan Ramadan ni kita sama-sama usaha menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik insya Allah. Moga-moga Allah terus membimbing kita supaya kita sentiasa bawah keredaan Allah. Ada apa-apa akhir kalam daripada Hajah? Alhamdulillah, disebabkan asbabnya selalu datang ke Nasrul Quran sebab ada kelas juga hari Khamis. Jadi bila tengok iklan tu kan rasa nak join lah tahun ni. Biarlah tengok berlainan sikit walaupun memang kita akan korbankan masa semua kan. RM1 termasuklah juga kan, tapi tak apa. Bukan itu dia punya isunya sebenarnya. Penghayatan dan impak yang kita dapat tu yang insya-Allah akan diperluaskan kepada sahabat-sahabat yang lain lah insya-Allah. InsyaAllah, moga-moga setiap pengorbanan tu ada nilai dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ingatlah, setiap perjalanan kita menuntut ilmu tu Allah akan permudahkan perjalanan kita menuju syurganya. InsyaAllah moga kita tergolong dalam ahli syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khairan jazak Hajah. Ada apa-apa ingin diperkatakan lagi? Rasanya sebab apa? Selalu bukanlah kata apa, niat selalu alhamdulillah Allah jadikan kita ni sebagai khadam Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Allah, subhanallah. Moga-moga Allah terus memilih kita mendampingi Al-Quran insya-Allah. Jazakillah khair Hajah, barakallahu fi. Insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.